إلا وفيها من يحتفل بميلاد الحبيب الأعظم. Di seluruh dunia, setiap negara pasti akan ada umat manusia yang merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak kira sama ada negara itu negara kafir ataupun negara muslim. فهذه الاحتفالات هي تعبير عن محبة سيد الخلق. Perayaan-perayaan seperti ini, majlis-majlis seperti ini adalah lambang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. وإلا فإن الصحابة احتفلوا بأعظم ما نحتفل به نحن. Dan kalau nak dibandingkan dengan perbuatan mereka para sahabat, mereka telah melakukan perayaan yang lebih hebat dan lebih besar daripada perayaan kita. إذا كنا نحن نجتمع من أجل الصلاة على رسول الله. Kalau kita lihat pada hari ini kita semua berkumpul untuk berselawat ke atas Rasulullah. لقد كانوا يجتمعون في حضرة رسول الله. Mereka dapat berkumpul terus bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويجدوا فرصة يتبركون بها بصاحب الحضرة إلا وانتهزوها. Dan setiap kali mereka mendapati peluang untuk mengambil keberkatan daripada baginda, pasti mereka akan rebut. حتى يقول سيدنا أنس كما في صحيح مسلم. Sayyidina Anas pernah berkata seperti mana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. جاء الحلاق ليحلق لرسول الله. Datang tukang cukur nak mencukur rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا بأصحابه يطوفون حوله. Maka ketika itu para sahabat akan mengelilingi Rasulullah. الآن هذه كلمة طواف غير على غير كلمة الكعبة، بعض الناس يحملها محامل أخرى والعياذ بالله. Kalau kejadian